Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusan masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan dapat kepada kita bersama, dapat kita hadir pada malam ini solat maghrib berjemaah. Seterusnya sedikit kelapangan waktu Allah berikan kepada kita untuk kita duduk sama-sama mendengar kuliah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menambahkan ilmu, menjadi bekal amal-amal soleh kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang hadir dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung. Sepatutnya saya minggu pertama Jumaat malam Sabtu, namun pada awal bulan itu ada kekangan yang tidak dapat hadir, diganti pada minggu ketiga adalah Jumaat malam Sabtu. Kita akan menyambung pengajian berkaitan tentang ilmu qiraat al-Quran. Bila kita sebut tentang ilmu qiraat, kita ingat balik bila sebut tentang qiraat, ilmu qiraat ialah ilmu yang membahaskan tentang bentuk-bentuk bacaan Al-Quran. Bila sebut qiraat ini, dia ada disebut sebagai qiraat 10, ada disebut qiraat 7, ada disebut 10 besar, ada 10 yang kecil. Bila sebut tentang qiraat ni dia ada disebut sebagai 10 yang besar, asyara kubra, 10 yang besar. Ada disebut sebagai qiraat 10 yang kecil, asyara sughra. Yang mana 10 besar, 10 kecil ni dia beza dia dari sudut sanad, turuk periwayatan. Kalau kita katakan 10 yang kecil itu, dia ada maksudnya ada 10 itu mewakili imam. Satu yang pertama ialah Imam Nafi'. Imam Nafi' dia ada 2 orang perawi dia, Nafi', Qalun dan juga Warsh, imam yang pertama. Kemudian yang pertama Imam Nafi'. Imam Nafi' ini imam Madinah, bacaan orang Madinah. Yang kedua ialah Imam Ibnu Kathir. Ibnu Kathir dia ada 2 orang perawi dia, Al-Bazzi dan juga Qumbul. Ini bacaan orang Mekah. Yang ketiga ialah Imam Abu Amr Al-Basri. Ada 2 orang perawi dia, Ad-Duri dengan As-Susi. Ini bacaan orang Basrah, Abu Amr Al-Basri. Itu imam yang ketiga. Imam yang keempat ialah Imam Ibnu Amir Asy-Syami, bacaan orang Syam. Ada 2 orang perawi dia, iaitu Hisham dan Ibnu Zakwan. Itu imam yang keempat. Imam yang kelima ialah Imam Asim Al-Kufi, bacaan orang Kufah. Ada 2 orang perawi dia. Asim ni 2 orang perawi dia ialah Syu'bah dan juga Hafs. Biasa kita baca Hafs ni lah daripada imam yang kelima. Kemudian imam yang keenam ialah Imam Hamzah Al-Kufi Az-Zayyad. Imam Hamzah ada 2 orang perawi dia, Khalaf dan juga Khalad. Bacaan orang Kufah. Itu imam yang keenam. Kemudian imam yang ketujuh ialah Imam Al-Kisai. Ada 2 orang perawi dia, Abul Haris dan juga Ad-Duri Al-Kisai. So 7 orang imam ni lah. Orang kata kalau qiraat imam 7 tu, inilah 7 orang imam. 7 imam. Dia beza kalau tuan-tuan dengar orang kata Quran diturunkan dengan 7 huruf, kan? Unzilal Quran ala sabati ahruf.
Quran diturunkan dengan 7 huruf. Yang tu lain, iaitu tentang hadis Nabi yang menceritakan tentang penurunan Quran itu dengan 7 huruf. 7 huruf itu merangkumi wajah-wajah ulama. Dia berbeza pandangan yang dikatakan 7 huruf itu. 7 huruf itu sehingga lebih daripada 40 pendapat diterangkan dari sudut bahasanya, dari sudut wajah qiraatnya. Bukan yang dikatakan imam qiraat yang 7. Ini kita bincang tentang imam qiraat yang 7. Okey. Kemudian yang ke-8 ialah Imam Abu Ja'far Al-Madani. Abu Ja'far Al-Madani, Ja'far Al-Madani. Dia ada 2 orang perawi dia, Ibnu Jammas dan juga Ibnu Wardan. Ini bacaan orang Madinah. Yang ke-9 ialah Imam Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri. Bacaan orang apa? Basrah. Ada 2 orang perawi dia, Ruwais dan juga Rawh. Ini bacaan orang apa? Basrah. Kemudian imam yang ke-10 ialah Imam Khalaf Ashir. Ada 2 orang perawi dia, Ishaq dan juga Idris. Ini 10 orang imam. Jadi start imam yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10 ni. Yang ni kalau dalam qiraat 10 yang kecil disebut sebagai tarik Durrah Al-Mudiyah. Kalau 1 hingga 7 ni dia merujuk kepada tarik Syatibi. Tarik Syatibi daripada Imam Syatibi. Dia asal daripada 7 ni, Abu Bakar bin Mujahid, Ibnu Mujahid, yang disusun 7 orang imam. Kemudian diteruskan sampailah kepada Al-Imam Syatibi. Dia buat satu maktan namanya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Jadi 7 orang imam disusun. Ditambah lagi 3 lagi, tariknya tarik Durrah Al-Mudiyah. Ini sanad dia jadi 1. Jadi 7 campur 3 jadi 10, Asyarah Sughra. Manakala bila kita sebut tentang Asyarah Kubra, ialah 10 orang yang sama. Cuma tarik dia lagi banyak jalur dia. Orang kata sanad dia lagi banyak lah. Kalau tarik Syatibi ni 1 start daripada tarik dia. Begitu juga Durrah Al-Mudiyah sama juga 1. Tapi kalau kira 10 yang besar, Asyarah Kubra daripada tarik Tayyibah, Ibnul Jazari juga dia lagi banyak jalur periwayatan dia. Cuma kita ingat 10 sama ada 10 kecil ataupun 10 besar, itu adalah disebut sebagai qiraat yang mutawatir. Masuk mutawatir. Tonton boleh bacalah mana-mana imam daripada 10 kecil, 10 besar, dia punya riwayat wajah bacaan dia adalah yang mutawatir. Jumhur para qurra mengatakan dia adalah bacaan yang mutawatir. Mutawatir ni apa dia tuan-tuan? Maksudnya dari sudut qiraat, bila kata mutawatir, dia kena ada 3 rukun. Bahasanya bahasa Arab, ada dengan dalam tulisan resam Osmani, dan juga sah sanad dia. Itu 3 syarat yang diterima pakai secara ijma' oleh para qurra. Mulai tarik apa juga yang disebutkan dalam kitab Tayyibatul Nasyar itu 10 orang imam. Sama ada 10 kecil, 10 besar. Kemudian dia ada lagi masuk ni lepas mutawatir, dia ada qiraat syadzah lebih daripada 10. Kadang-kadang tuan-tuan ada dengar orang kata qiraat yang 14. Dia ada tambahan lagi 14. Okay, kita pergi yang ke-11. Yang ke-11 iaitu imam disebut sebagai Imam Ibnu Muhaisin Al-Makki. Ibnu Muhaisin. Ini qiraat syadzah. 11 dia biasa, 10 dia campur 4 lagi. 4 orang imam, setiap satu ni ada 2 orang rawi. 4 orang imam ni yang syadzah. Yang syadzah maksudnya yang bukan mutawatir. Dia katakan yang pertama, yang ke-11 ialah Ibnu Muhaisin. Ibnu Muhaisin ni ada 2 orang perawi dia, iaitu Al-Bazzi, dan juga yang kedua ialah Ibnu Syambuz. Ibnu Syambuz ini yang ke-11. Ini syadzah, yang ke-11. Yang ke-12 ialah Imam Yahya Al-Yazidi. Yahya Al-Yazidi Al-Basri. Kalau 11 tu Ibnu Muhaisin tu bacaan orang Mekah, dia syadzah. Yang ke-12 Yahya Al-Yazidi Al-Basri, bacaan orang Basrah.
Dia ada dua orang perawi dia yang masyhur, iaitu Ibnul Hakam dan juga Ibnul Farrah. Ibnul Hakam juga Ibnul Farrah. Yahya Al-Yazidi Al-Basri. Itu yang ke-12. Kemudian yang ke-13 ialah Imam Hasan Al-Basri. Bacaan orang Basrah. Ada dua orang perawi dia yang masyhur, Balkhi dan juga Ad-Duri. Balkhi dan juga Ad-Duri. Itu ke-13. Kemudian yang ke-14 ialah Imam Sulaiman Al-A'mash. Disebut sebagai Sulaiman, ada sebut panggil Al-A'mash. Al-A'mash ni bacaan orang Kufi. Ada dua orang perawi dia yang masyhur, Syanabuzi dan juga Al-Mutawwi'i. Dua orang ini. Jadi 11, 12, 13, 14 ni, ini adalah qiraat yang nama dia Syazzah. Syazzah ni apa tuan-tuan? Syazzah ni yang jatuh salah satu daripada rukun-rukun qiraat. Ada berapa rukun qiraat tadi? Dia ada 3. Dari sudut bahasanya bahasa Arab, dari sudut tulisannya ada Rasam Usmani, dan yang ketiga dari sudut sah sanad. Jadi kalau dia ada problem di sudut bahasa, dia jadi syazzah. Kalau ada masalah dari sudut penulisan, tak tiada dalam Rasam Usmani, juga dia jadi masalah, jadi syazzah. Dan kalau tidak sah sanad, ia juga syazzah. Jadi 3 syarat ni, kalau ada kelompangan, ada kesilapan, tak kena tu, maka dia akan jadi syazzah. Sebab itu kalau kita tengok sebelum ni surah Al-Fatihah, kita dapati dalam surah Al-Fatihah tu ada beberapa riwayat daripada Al-Kisai, riwayat daripada Al-Bazzi, yang mana nama-nama ini merupakan imam dan juga rawi qiraat yang mutawatir, tapi mereka juga ada meriwayatkan bacaan wajah-wajah yang syazzah. Yang 4 orang nama ni tadi yang saya sebut syazzah ni, yang ni masyhur sebagaimana yang ditulis oleh Abdul Fattah Qadhi. Tu masyhur lah. Kalau orang kata qiraat 10, dia qiraat 14. Yang 4 tu adalah yang syazzah. Okey. Kita masuk pada minggu ni bacaan. Kita sambung. Kita berhenti pada bulan lepas, pada 5 hari bulan 9 yang lalu. Kita masih membicarakan bawah surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, dan kita telah ambil yang pertama qiraat Asim riwayat Hafs. Ini bacaan kita yang biasalah. Bila qiraat Asim riwayat Hafs ni, kita dah ambil bacaan dia yang biasa. Inna anzalna, mad munfasil 4 harakat, wa ma adra 4 harakat. Ra ni cuma ada 2 wajah, kita bahaskan pada bulan lepas, iaitu bagi Ibnu Zakwan, dia baca dengan baris atas adra, dengan dia baca dengan adri dengan imalah. Yang lain tu semua biasa. Okey. So hari ni kita akan masuk, seterusnya kita akan ambil bacaan qiraat Nafi'. Masih qiraat Nafi'. Nafi' ini ialah imam yang pertama lah. Ini imam yang pertama. Imam Nafi'. Qiraat Nafi' bacaan orang Madinah. Kita ambil Qalun ialah rawi yang pertama. Rawi yang pertama kepada imam yang pertama, Imam Nafi'. Jadi Qalun ni dia ada berapa wajah bacaan dia. Satu rawi itu ada berapa wajah. Yang dekat sini kita ambil yang pertama ni wajah qas. Qas maksudnya dibaca dengan dua harakat. 2 harakat pada munfasil. Munfasil ni ialah mad jaiz munfasil. Okey, kemudian bagi Qalun juga dia ada dengan iskan mim jamak. Iskan mim jamak ni alaihim tu mim tu mati. Saya tunjuk dekat sini. Iskan mim jamak tu dekat sini. Iskan mim jamak dekat sini. Mim dia ni mati. Tu dipanggil iskan. Iskan tu mati. Mim ni mim jamak. Rabbihim min kulli amni, mim tu dimatikan. Sebab bagi Qalun dia ada beberapa wajah. Dia ada wajah qas, dia ada juga wajah yang lain. Dia ada iskan mim jamak dan juga ada wajah silah mim jamak. Okey, kita ambil bacaan yang pertama. Baca bacaan dengan riwayat Qalun, dengan qiraat Nafi' dengan wajah bacaan qas munfasil dan iskan mim jamak. So dekat sini qas munfasil, kat sini kita baca dia dengan dua harakat, sini dengan 2 harakat, dan mim dekat sini dia matilah. Macam bacaan kita yang biasa. Dia tak ada beza. Okey, saya baca tuan-tuan ikut kat belakang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. Okey ya. Okay, alhamdulillah. Itu bacaan nama dia bacaan riwayat Qalun An-Nafi' dengan wajah qas munfasil dan juga iskan mim jamak. Dia baca 2 harakat dekat sini, 2 harakat dekat sini dan juga mim jamak pada rabbihim ni, mim ni dimatikan. Itu maksudnya wajah Qalun yang pertama. Okey. Kemudian dia akan pergi dari susunan dia. Kita ambil ini bacaan ifrad. Okey, masih lagi membahaskan bacaan Imam Nafi'. Ini imam yang pertama. Riwayatnya masih Qalun. Qalun ni rawi yang pertama. Dia masih baca bacaan dengan qas munfasil. Maksudnya mad jaiz munfasil, baca dengan dua harakat. Cuma beza dekat sini dia baca dengan silah mim jamak. Silah mim jamak dia akan baca dengan pada kat sini rabbihimu. Dia kata saya berhenti dekat fiha lah sebab nafas mungkin kita nak tarik nafas panjang tu agak payah, so kita boleh berhenti kat sini lah. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha, kemudian kita ambil balik daripada fiha dekat sini. Okey, so dekat rabbihim ni kita baca dengan silah maksudnya bacaan dengan sambung. Jadi bunyi dia fiha biizni rabbihimu min kulli am. Jadi mim ni kita bariskan depan dengan dua harakat. Biizni rabbihimu min kulli am. Ini bacaan nama silah. Kalau tadi iskan rabbihim. So dekat sini masih baca dengan dua harakat. Mad muttasil, sini dia baca standard, baca dengan empat harakat dekat situ. Kemudian sini juga dia baca dengan dua harakat. So dua, cuma beza dia rabbihim ni kita baca dengan rabbihimu min kulli amr. Okey, so kita ambil bacaan wajah yang kedua bagi Qalun ya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min 1000 syahr. Lailatul qadri khairum min 1000 syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Fiha bi'izni rabbihimu min kulli amr. Fiha
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okay, alhamdulillah. Jadi qalun dia ada wajah dua harakat dengan iskan, kan dua harakat dengan silah pada mim jamak. Okey, kita tengok seterusnya masih membahaskan wajah qalun. So qalun ni dia banyak wajah. Bacaan orang-orang Madinah. Nafi' ini imam yang pertama, qalun ni rawi yang pertama. Kita ambil wajah dia seterus. Sebab tu kalau orang belajar qiraat ni dia akan kalau wajah tu banyak dia akan berhenti, dia akan ulang. So kita baca ifrad ni satu-satu kita ambil Okey, seterusnya wajah qalun, wajah tawassut. Tawassut ni apa dia? Tawassut ni wajah empat harakat. Dia ada qas 2 harakat, tawassut 4 harakat, dan juga dia ada kalau dia isbah 6 harakat. Ini wajah tawassut. Wajah tawassut 4 harakat dan juga silah mim tu di bahagian depan mu tadi kan. Okey, kalau kita tengok pada ayat sini inna, sini dibaca dengan 4 harakat. Lepas tu wama 4 harakat okey. Kemudian sini rabbihimu. Okey, so dia beza sikit. Ni wajah ketiga. Maksudnya kalau orang dia ambil wajah bacaan tu kena ikut satu-satu bentuk wajah bacaan dia. Okey. Yang lain tu semua sama. Malaikah yang sini 4 harakat mat wajibmu muttasil lah. Kita berhenti kat fiha ni sama Okey, kita ambil wajah seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okay, alhamdulillah, itu wajah yang ketiga. Jadi qalun qalun tadi dia ada wajah 2 harakat pada munfasil, kemudian wajah mati rabbihim, wajah iskan, dia ada wajah 2 harakat munfasil, kemudian silah pada mim jamak rabbihimu, kemudian di wajah yang ketiga dia ada wajah 4 harakat pada mad jaiz munfasil. Inna 4 harakat, kemudian rabbihimu silah mim jamak Habis kat situ, kemudian kita masuk seterusnya baru wajah yang rawi yang kedua, itu warsh. Warsh ialah rawi yang kedua. Imamnya masih imam yang pertama imam Nafi', bacaan Madinah. Habis lah. Maksudnya qalun tu sampai 3 wajah ada pada dia. Wajah 2 harakat dengan iskan, 2 harakat dengan silah, kemudian 4 harakat dengan silah Okey, kita tengok warsh ni dia ada beberapa tempat wajah dia yang berbeza. Okey, kita tengok dekat bawah nota dekat bawah sini tu dia. Pertama disebut ini isbah
munfasil dan mad munfasil. Isba' ni maksudnya baca 6 harakat. 6 harakat itu saya katakan dia ada qas, tawassul dan isba'. Isba' ni baca 6 harakat. Pada mad munfasil 1 dan juga mad muttasil. Dia jenis nama Warsh ni memang jenis baca panjang. Semua muttasil, munfasil macam hamzah juga. Dia baca dengan panjang. So dekat sini inna sini 6 harakat. Wa ma anzalna sini juga 6 harakat ya. Okey. Tengok seterusnya dia ada sebut taqlil zirra. Taqlil zirra. Ra yang dibaca dengan taklil. Zirra ni ra dekat sini dibaca dengan taklil. Wa ma adra. Wa ma adra. Itu saya dah sebutkan banyak kali. Dia kalau baris itu dia ada baris atas ada ra. Kalau baris bawah adri. Kalau taklil dia kurang sikit adra. Kalau imalah adre. Re itu imalah. Kalau taklil dia panggil adra. Jadi dia baca dengan wa ma adra ma. Itu okey, kat situ disebut zirra. Okey. Kemudian disebutkan kat sini dia ada tarqiq ra. Tarqiq ni baca dengan nifis. Huruf ra yang terletak selepas ya sakinah, ya mati pada ayat yang ketiga. So ayat ketiga ni ada khairun. Ra dekat sini, ra ni walaupun dia bagi depan, kalau bacaan kita hafs kita akan baca dengan tebal. Kita akan baca dengan khairum, tebal. Khairum ru tebal. Tapi bacaan Warsh ni dia baca dengan nipis. Sebab apa? Sebab sebelum dia ada huruf ya yang mati. Tuan-tuan baca huruf ya yang mati. Jadi bunyi ni khairum nipis bunyi ni. Kalau tebal khairum ru itu tebal. Bila nipis ru nipis bunyi ni. Kita nipiskan. Khairum ru itu jadi tebal. Kalau nipis khairum ru ni. Jadi baca khairum khairum nipis. Kalau tebal khairum tebal bunyi ni. Itu beza nipis dengan tebal ya. Itu kata tarqiq ra. Kemudian disebutkan dekat sini naqal baris hamzah kepada huruf sakin. Naqal maksud dia pindahkan baris hamzah kepada huruf sakin, huruf mati sebelumnya. Sebelumnya dekat mana? Dekat sini. Min ni min alfisyah ni, nun ni dia mati. Alfi ni kita nampak macam alif, tapi kita sebut dari sudut ilmu qiraat kita sebut nama dia hamzah, kita sebut alif. Sebelum ni saya dah terangkan apa beza dia antara hamzah dengan alif. Alif dekat mana keadaan, saya dah cerita sebelum ni. Alif yang kalau depan ni kita panggil dia hamzah ni kata. So dekat depan sini hamzah, dekat sini baris ni dipindahkan kepada baris nun. Baris nun. Nun yang mati, nun sakinah tu dia di baris atas. Jadi bunyi dia min, asalnya min alfisyah, dia akan jadi minal fisyah. So baris hamzah tu pindah kepada nun, hamzah tu tak berbaris dah. Jadi minal fisyah. So kalau kita baca tu Lailatul Qadri khairum, ru tu nipis kan, khairum minal fisyah. Minal fisyah. Okey, itu yang seterusnya. Dan yang terakhir dia ada taghliz lam pada ayat yang kelima. Taghliz lam ni ini yang khusus bagi Warsh. Huruf lam ni dibaca dengan tebal. Kita ada juga dekat sini al-malaikah mad muttasil. Sini juga dia baca dengan 6 harakat. Okey, kemudian yang terakhir pada ayat kelima dia ada taghliz lam. Taghliz ni baca dengan tebal. Dengan tebal ni, kalau bacaan kita baca salamun hatta matla'il fajr, la'il fajr kan, tapi dia baca dengan tebal jadi matla'il dia bunyi matla'. Taghliz ni baca dengan tebal matla'il matla'il fajr, matla'il fajr. Dia ditebalkan, istilah dia
taghliz okey. Kalau kita tengok sini ada berapa tempat dia khilaf dia. Pada inna 6 harakat, wa ma 6 harakat, ada ra dia baca dengan taklil, ada ra ada ra. Kemudian khairu ru ni nipiskan, khairum minal fisha ni naqal pindahkan. Kemudian malaikah 6 harakat, kemudian yang terakhir matla'il fa dia baca dengan takhlis lam tu ditebalkan ya. Okey, kita ambil seterusnya iaitu bacaan warsh an-Nafi ya. Maksudnya rawi yang kedua kepada imam qiraat yang pertama Imam Nafi, bacaan orang Madinah ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kena tarik nafas panjang sikit 6 harakat. Saya pula macam suara batu-batu sikit, tak apa bagus sangat ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey ya. Alhamdulillah. Itu merupakan bacaan warsh an-Nafi. So ada beberapa tempat khilaf dia tu ya. Di sini 1, ni 2, sini 3, sini 4, sini 5, sini 6 dan terakhir sekali ini tu 7. So tu ada 7 tempat khilaf dia dengan bacaan kita yang biasa Okey, kita baca sekali lagi ya bagi bacaan warsh ni sebab dia banyak khilaf, tapi kita baca terus pada bismillah sampai habis terus ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, alhamdulillah. Habis imam yang pertama itu bacaan qalun dan juga warsh. Itu yang kelima. Kemudian kita baru masuk Imam Ibnu Katsir. Ini susunan yang ke-6.
Imam, sila. Macam mana? Okey ya, soalan Haji ni dia tanya. Masa zaman Nabi dah ada qiraat ke belum? Itu soalannya. Okey. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab qiraat, dia membahaskan ketika mana Nabi SAW berada di Mekah. Nabi berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Wajah qiraat itu dia belum turun sepenuhnya. Maksudnya pada peringkat awal, masa itu Quraisy aja yang ada kat Mekah, maka diturunkan dengan satu huruf. Kemudian apabila Islam tu berkembang, ramai orang kat Mekah pun masuk Islam juga, sampai ke Madinah lagi ramai, turun orang masuk Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bacaan Quran ni boleh dibaca dengan pelbagai bentuk wajah. Itu disebutkan dalam hadis sebut unzilal Quran ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka kamu bacalah dengan mana-mana wajah yang mudah bagi kamu. Jadi boleh baca dengan anzalna, boleh baca dengan adra, boleh baca dengan adri, boleh baca dengan adra. Ini kalau bentuk lahjah. Kalau yang ra ni kan, kalau tuan-tuan tengok yang sini, kat sini, yang ni dia bentuk lahjah. Dan dia ada berubah dari sudut bahasa, dari sudut kalimah, sehingga ulama menafsirkan sehingga lebih daripada 40 khilaf yang berlaku pada wajah-wajah qiraat. Semua ni mutawatir. Cuma kita kat Malaysia ni biasa kita baca hafs lah, kita baca yang lain. Tapi sebenarnya semua tu wajah-wajah tu mutawatir. Jadi memang turun pada Nabi. Nabi ajar sahabat bunyi adera, Nabi ajar bunyi adri pun Nabi ajar, bunyi adra pun Nabi ajar. Gitu. Saya azan ya, bila azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا
Muslimin hadirin kasih sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini dapat kita sambung pengajian ilmu qiraat kita, dan saya mulakan tadi kita ingat balik tentang disebut sebagai qiraat 10 yang besar, 10 yang kecil, dan 4 qiraat yang syazah, yang masyhur, yang mana dinukil oleh para ulama. Abdul Fattah Qadhi surah 14, 10 mutawatir, 4 yang syazah. Dan pada malam ini kita dapat sambung bacaan kita. Kita ambil tadi bermula daripada bacaan qiraat Imam Nafi' yang pertama. Kita ambil 3 wajah qalun tadi ya. Qalun yang pertama kita ambil wajah qalun dengan 2 harakat pada mad munfasil, kemudian dia matikan pada mim jamak rabbihim, mim tu dengan mati. Itu wajah yang pertama. Susunan yang kedua, kemudian kita ambil tadi masih qiraat Nafi' riwayat qalun, wajah dia yang kedua iaitu qas juga munfasil, mad jaiz munfasil 2 harakat tapi dengan silah mim jamak ya. Rabbihimu min kulli amr. Okey. Kemudian kita ambil wajah yang ketiga tadi masih qiraat Nafi' iaitu qalun, wajah yang ketiga dia dengan tawassut munfasil, maksudnya 4 harakat mad jaiz munfasil dan juga silah mim jamak. Dia baca inna sini 4, wa ma 4 dan rabbihimu tadi kita baca tu. Okey. Kemudian yang terakhir tadi kita ambil dengan qiraat Nafi' riwayat Warsh baru masuk rawi dia yang kedua. Maksudnya rawi yang pertama Nafi' ada 3 wajah untuk dia tadi satu-satu. Kemudian baru ambil Warsh hanya ada 1 wajah saja dekat sini. Warsh ni banyak ada khilaf. Kita kira lebih kurang ada 7 tempat khilaf. Inna tu memang 6 harakat, mad jaiz munfasil, wa ma 6 harakat. Ada ra ni dia baca dengan taklid, ada itu memang wajah bagi Warsh. Kemudian ra khairun ni, ra ni dengan nipis, nipis khairun, nipis. Kemudian dia ada naqal min alfisyah jadi min alfisyah. Al malaikah wajib mutasil 6 harakat juga. Dan dia di terakhir dia ada taghlis lam matla'il fajr. Maksudnya begitu. Maksudnya Nabi ajar sahabat ni baca dia memang matla'il fajr. Ni gitu. Sebab dia zaman macam kita lah. Saya biasa bagi contoh lah. Sebab contoh katakan Nabi tu turun dekat Masjid Alam Impian ni, contoh dia. Maka orang yang datang belajar tu bukan orang sini je. Orang datang pada Kelantan, pada Terengganu. Mungkin tulisan sama, MAKAN. Sini kita kata makan, tapi bunyi Kelantan kan dia dah makan. Orang Terengganu dah bunyi dia makan kan. Jadi bagaimana Nabi ketika itu nak berdepan dengan orang yang pelbagai Arab ni, banyak kabilah, banyak lahjah. Kalau kita kata Melayu ni macam mana nak ajar orang Jawa, nak ajar orang Banjar, nak ajar orang Pantai Timur, Pantai Barat, semua. Jadi Nabi nak ajar tu. Ada banyak hadis sebenarnya menceritakan wajah qiraat. Pernah satu ketika Nabi sampai berdoa kepada Allah minta ditambah supaya Nabi boleh ajar umat dia ni boleh baca Quran yang betul. Ada hadis lain pula, Jibril turun kepada Nabi. Jibril kata, wahai Muhammad, kamu mintalah, doalah pada Allah supaya Allah boleh tambah wajah-wajah bacaan. Hadis tu ada. Ada pula hadis memang Allah sendiri bagi arahan pada Nabi, wahai Muhammad, kamu ajar umat kamu ni dengan begini. So banyak hadis tu. Terlalu banyak hadis tentang wajah-wajah qiraat. Maka bila banyak hadis-hadis tu dan Nabi pun ajar, sampai zaman Nabi sendiri berlaku khilaf. Maksud zaman Nabi sendiri berlaku khilaf. Ada di kalangan kisah masyhur Umar Al-Khattab dia jadi makmum, Hisham jadi imam. Hisham imam, dia baca surah Furqan. Dua-dua Arab, dua-dua Quraisy. Dua-dua Arab, dua-dua Quraisy. Imam Masjid Hisham dia baca dengan satu bentuk bacaan yang Umar dia kata, aku tengah sembahyang rasa aku nak berhenti dah, nak sentak baju dia tu.
baju si Hisham. Dia kata, tapi aku tahan. Sampai habis semayang, dia pergi, dia pusing tu, dia tarik Hisham. Hisham ni dia masuk Islam lewat tahun ke-8 sampai Amul Fathi, selepas 8 Hijrah, masuk 2 tahun sebelum Nabi wafat baru masuk Islam. Umar dia tarik baju Hisham, kau ambil bacaan ni pada siapa? Hisham kata, aku ambil pada Nabi ya. Aku belajar dengan Nabi. Aku tak percaya. Kau ni kau dah buat benda pedik, benda bid'ah. Apa yang kau buat benda baru ni? Kau buat. Dia tarik ini je. Dia tarik. Ni Umar Al-Khattab, nama pun Umar kan. Dia tarik itu, bawa pergi jumpa Nabi. Ya Rasul, kau dengar dia ni baca. Dia tu. Bila Hisham dia baca habis, Nabi kata, betul dia baca. Umar kata, sudah kata. Macam mana boleh betul? Lepas tu Nabi kata, Umar, kau pula baca. Umar baca sampai Nabi kata betul. Sudah. Umar Al-Khattab dia kata apa ni? Sudahlah, dia kata. Aku dah rasa seperti zaman jahiliah. Ini kata Umar, dia kata. Aku rasa seperti zaman jahiliah. Lepas tu Nabi doakan Umar. Nabi Umar kata sebab zaman jahiliah, kitab-kitab Samawi dulu, Taurat, Injil, Zabur, dia berlaku banyak tukar sehingga kan tak tahu yang betul. Tapi Quran ni dia terpelihara walaupun dia ada wajah-wajah qiraat dia. Dia terpelihara dan semuanya mutawatir. Cuma kita belajar lah macam saya sebut tadi 10 yang kecil, asyarah sughra, asyarah kubra tu mutawatir. Ada syazah, 4 lagi syazah tu keluar daripada mutawatir. Itulah sedikit ya. Panjang lagi ceritanya kalau kita nak bahas tentang tu. So kita sampai di situ dulu, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang untuk wajah seterusnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.